Sampah, sampah. Hari ni kita bongkarkan rahsia batang booster cat grass murah yang dibuat dari kotak Korea. Mari sini tengok sendiri. Kononnya batang cat grass, simpan kotak Korea dalam blender 1 minit, hancurkan sampai jadi popper. Tambah cornstarch, air, popper kotak Korea, bahan perisa, santan gum, pewarna, masuk dalam syringe, lepas tu potong dan buat plating. Airnya simpan dalam mesin freeze dry. Batang cat grass kotak Korea yang dicampur pewarna hijau dah sedia dihidang. Kami beli online, RM9 dapat 100 gram. Tengok warna dia, pelik sangat. Warna rumput kucing sebenar tak macam ni. Hijau yang terang ni senang teroksida. Kejap je dah pudar. Bila kita belah, dalam dia serupa macam kotak yang korang buang lepas unboxing. Jom test. Kucing suka ke? Jangan makan betul-betul lah. Kucing pun confused. Mana satu betul, mana satu kotak. Patutlah murah sangat. Bila kami nampak benda ni macam banyak sangat dijual, kami rasa dah sampai masa untuk buat yang betul-betul. Sebab tu kami hasilkan versi kami sendiri, Catty Munchies Chicken Cat Grass. Bukan dari kotak, bukan pewarna. Cuma ayam sebenar, rumput sebenar dan kasih sebenar. Bantu keluarkan ayam dengan lembut dan buat piggy eaters pun suka. Sebab kadang-kadang benda nampak kecil tapi kesannya besar. Jangan ambil mudah kesihatan si bulus. Kalau kita tak jaga, siapa lagi?